Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Tersambung balik kitab kita ni Fiqh Sunnah lil Imam Syafi'i, Fiqh Sunnah Imam Syafi'i. Kitab yang mana tahqiq lah oleh Dr. Mustafa bin Al-Bugha, Syekh Dr. Mustafa bin Al-Bugha terhadap kitab Matan Rajah wa Taqrib. Judul tahqiq ni Tadhhib fi Adillatil Matan Rajah wa Taqrib. Jadi kita sambung balik siri kedua dari kita ni. Termasuk kepada kita tu masuk dalam bab jual beli dan jenis muamalah lain. Kita dah bincang barang-barang yang boleh jual beli. Lepas tu kita dah bincang jenis barang ribawi. Dan kita telah bincang yang ketiganya khiyar, meneruskan atau batalkan transaksi jual beli. Jadi kita masuk bab topik yang keempatnya, jual beli salam. Pesan tempoh pesanan. Jual beli as-salam pesanan tempoh ni sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan, sah dilakukan. Apabila memenuhi 5 syarat, tapi ada syarat dia nak segi sah tu. Jual beli tempoh pesanan apa ni kena ada 5 syarat. Pertama, barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya. Jadi detail yang baik. Sedetail-detailnya lagi baik lah. Lagi kurang penipuan, kurang ketidakjelasan. Lagi detail, lagi baik. Lagi baik maksudnya kita boleh jual barang, kita detail lagi saiz dia, luah mana, sama mana dah. Yang kedua, barang tersebut tidak bercampur dengan barang yang lain lah. Dengan ada benda lain lah. Kadang-kadang ada tipu dan tipu bodoh. Nak beli jual kedih ada man lah. Jadi bodoh beli tu bukan nak beli makanan, beli kedih dia lah, makanan lah. Tapi nak beli man tu, jadi telah jadi gharar, ada tipu daya dah. Tak campur dengan barang lain lah. Dalil yang mensyariatkan jual beli salam ni, boleh beli tempoh ni adalah firman Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, berusia antara satu sama lain ni tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi ada benda tak tunai ni tempoh lah. Hutang ke atau bayar tempoh ke, maksudnya ada waktu dia, bila nak hantar, bila nak siap bagi dia tu kena tulis. Lagi tulis lagi jelas lah. Surah Al-Baqarah ayat 22. Ada undang-undang, ada gazet, lagi baik lah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu bertutur, yang dimasukkan dalam ayat ini ialah jual beli salam. Ayat ni tidak secara tunai ni maksudnya jual beli salam, jual beli tempoh. Jahit baju raya ke apa ke tempoh dah. Imam Bukhari 2105 dan Muslim 1004 meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk Madinah biasa melakukan transaksi as-salam. Jual beli tempoh ni biasa di Madinah kan. Terhadap buah kurma untuk jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun. Dah. Bukan sekejap 2 tahun 3 tahun tempoh dia. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa melakukan transaksi as-salam, jual beli tempoh ni, hendaklah dia melakukannya dengan takaran jelas. Tempoh boleh kena jelas, berapa kilo, berapa gram. Timbangan jelas dan untuk jangka waktu yang diketahui jelas. Dah. Tempoh dah untuk setahun akan datang, 2 tahun akan datang boleh. Tapi kena jelas, jangan bagi tak jelas dah. Boleh jadi tipu daya ataupun kekeliruan lah. Kata jelas, lagi jelas lagi baik. Itu syarat kedua. Barang tu tak campur dengan barang lain. Maksudnya jelas berapa kita nak. Tidak ada sama-sama lah. Yang ketiga, tidak memerlukan api untuk merubahnya atau memisahkannya dari benda lain. Benda maksudnya betul lah. Mah sungguh. Bukan mah lah, maksudnya benda tertentu, benda tu betul sungguh. Bukannya benda yang banyak perkara lagi proses kena buat, tak jelas dah. Yang keempatnya, barang yang diinginkan tidak ada saat itu, tidak ada tempat itulah. Kalau barang tak ada dah, tak payah lah. Tempoh maka beli lalu. Tapi barang tak siap lagi, baju raya tak siap lagi dah. Pattern dia, contoh dia je ada. Jadi bolehlah tempoh. Yang kelima, barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda yang berada saat itu dah.
Kerana hakikat transaksi as-salam adalah memesan sesuatu tidak ada pada saat transaksi. Jadi hakikat jual beli tempoh ni persen yang tak ada pada saat kita nak janji tu lah, nak janji jual beli. Jadi kadang-kadang tak cukup. Siap dah baju, seluar tak cukup. Jadi kita tunggu seluar dulu lah. Jadi benda tu boleh jadi jual beli salam juga. Okay, yang kelima, syarat sah barang salam, barang yang dipesan, yang ditempuh tu. Syarat sah barang yang dipesan tu, yang ditempuh tu ada 8 perkara. Pertama, hendaklah barang yang dipesan disebutkan ciri-cirinya dan jenis-jenisnya dengan jelas lah, sebaik mungkin. Berserta harga yang sesuai dengan setiap ciri-ciri dan jenis yang disebutkan. Jangan tak jelas pula. Tempuh berapa harga? Tengoklah, nanti sudah dah. Takut berlaku lorong lah. Niaga tak mahal ke tak hati, jadi kena jelas. Dia kira, lebih kurang ni, kita kira ni lebih kurang RM100 dah. Tepuh baju ni RM100 dah. Jadi jelas. Jangan kita main, lebih kurang nantilah, kita tengok lepas sudah. Tak boleh lagi tu lah. Kena kira ada lebih kurang supaya tidak ada, dia adalah pembeli berpuas hati, peniaga berpuas hati, inilah benda yang dijadikan, tidak ada tipu daya, tidak ada lorong dan sebagainya. Yang kedua, ukurannya haruslah jelas. Hingga tidak ada kesamaran lah. Matlamat utama tidak jadi sama lah. Jelas. Bersama ada baju ni masalah jual Shopee ni masalah. Jadi tak jelas lah. Jadi sekali boleh selah mungkin. Kalau kita berniaga di Shopee, barang-barang kita, pertama ukuran tu boleh jelas. Yang kedua tu pakai pada body kau siapa dia. Kalau baju lah. Barang tu kalau kursi cushion tak. Dia ada duduk dah. Dia tunjuk. Sejelas mungkin sehingga kau tak tertipu. Kadang orang beli ni ingat sofa besar, beli sofa kecil ni. Begitu ke baju ke apa, biar ada pakar ke ada ke apa ke supaya jelas ni. Yang ketiga, apabila pembayaran ditangguhkan, mesti jelas waktu penerusannya. Kerana tangguh, bila bayar dah. Dia takut menganiai peniaga pula dah. Jadi kena jelas. Dia ada sistemnya jelas. Lama berhutang tak tahu bila, pakai tak bayar dah. Hanya pada peniaga pula. Yang keempat, barang yang dipesan pada saat yang dijanjikan. Dia siap lah. Maksudnya janji tu biasa seminggu. Siap sungguh. Kalau tak siap pun tak lah. Yang kelima, tempat penyerahan barang tentukan terlebih dahulu. Hantar rumah kau, pergi ambil kedai kau, biar jelas. Dah. Siap, kita pergi ambil rumah. Bila-bila tarikh, bila-bila dah. Yang keenam, harganya harus jelas. Tak boleh kata nanti siap lah, kita tentukan harga dah. Beritahu jelas berapa harga. RM100 kau upah baju ni nak. Maksudnya biar jelas harga dia. Kuih raya ke, kek raya ke. Jadi biar jelas. Dalil dari keseluruhan syarat yang disebutkan di atas adalah ni firman Allah Taala. Jadi ni syarat tu. Bagai ciri jelas, ukuran jelas. Jelas waktu bayar tu berapa. Barang biar ada masa janji. Tepat suruh bagi bila kedai ke rumah. Harganya jelas ni berdasarkan dalil apa? Firman Allah Ta'ala bidanin ila ajalin musamma. Dan tidak secara tunai, maksudnya benda jual beli salam, dia kena untuk waktu ditetapkan. Waktu tu kena jelas, biar ada lah. Tunai tu mesti jelas. Tidak secara tunai, maksudnya tidak bayar hotel pun biar jelas. Harga biar jelas. Dan sabda Rasulullah SAW, fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dan sabda Rasulullah SAW, artinya dalam takarannya jelas. 1 kilogram kau bersama ada baju kau dah biar jelas. Timbang yang jelas, matlamatnya waznin ma'lum. Timbang yang jelas. Sedetail yang mungkin, sejelasnya mungkin. Supaya orang tak rasa tertipu dah. Dan untuk jangka waktu yang diketahui. Ila ajal maklum, bila hantar bila siap dah. Hantar Shopee, hantar apa, biar siap. Seminggu siap kau baju raya kau, dah kuih raya, biar jelas. Supaya orang tentu dah. Nak pakai bila dah. Jangan kata siap raya, tiba-tiba lepas raya baru siap. Tak boleh, gitu dah. Yang ketujuh, serah terima harus dilakukan sebelum kedua pihak berpisah. Artinya penjual harus menerima wang pesanan dalam majlis akad. Ini ada masalah perbahasan lah. Ada masalah kita ni bayar terus lah. Ada setengah tu juga ada deposit. Dan mazhab kita sebenarnya tak boleh lah. Cengkeram tu dah. Yang ke-8, transaksi as-salam selesai saat itu juga. Tanpa dibolehkan adanya khiyar dengan syarat. Ada khiyar pilih lah. Dia tepuh-tepuh sungguhnya hanya pada penjual pula. Kerana pada hakikatnya akad as-salam tu
jual beli salam, tempoh ni sendiri mengandungi unsur gharar, penipuan. Mudah jadi tipu lah. Kerana barang yang dibeli tidak ada. Itu masalah. Dan dalam khiyar syarat ni, pilihan ni, khiyar syarat nak beli ke tak beli, ada juga ketidakpastian pembelian. Di mana akad boleh terjadi dan boleh batal bila-bila masa dah. Maka sebab itu tidak dibolehkan adanya unsur gharar, unsur tipu dan ketidakpastian dalam serta akad jual beli. Yang penting tidak ada akad jual beli. Ya. Tidak ada gharar, tidak pastilah, sejelas yang mungkin. Jadi kita kira pendapat ni. Sebenarnya kena bayar penuh lah. Kita cengkeram ataupun bayar muka ni, tepuh baju bayar RM50 dulu tu, kita ikut mazhab Syafi'i lah. Pak kita tak pakai yang tu lah. Susah lah nak bayar penuh kan. Win-win situation. Kalau tak bayar separuh, takut pembeli tipu dah. Tak bayar langsung. Tunggu siap bayar RM100. Tiba-tiba tak jadi. Tinggal ada nyanyi kepada penjual. Kata bayar RM50 nak. Sekurang-kurangnya, dia kata aku bayar RM50, takkan aku tak bagi dah. Jadi benda cengkeram ni, kalau mazhab lain diterima lah. Untuk ikat tanda janji dah. Mazhab kita asalnya tak boleh. Yang keenamnya ar-rahan, gadaian. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, boleh digadaikan untuk hutang piutang. Gadai kita nak minjam, orang tak percaya. Nak suruh ikat lah. Gini lah, nama takut tak bayar, saya bagi basikal, saya bagi kereta pinjam sebulan. Saya nak pinjam duit ni, terdesak, anak nak pergi universiti ke apa, nak bayar lepas bulan. Jadi cara perjanjian kita ni, supaya saya tidak lagi bayar hutang ni, bagi kereta, bagi motor, bagi basikal guna dah. Untuk pakai sebulan, sebagai tanda betul-betul nak bayar, dan tidak lagi nak bayar lah. Jadi itu dipanggil gadai lah. Ar-rahan. Lalunya Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Artinya jika kamu dalam perjalanan dan beramalah tidak secara tunai. Sedangkan kamu tidak memperolehi wa lam tajidu katiban. Sedangkan kamu tidak memperolehi seorang penulis. Tidak ada pegawai, tidak ada penulis. Jelaslah tidak ada perjanjian lah. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Dia ada benda ganda dah. Surah Al-Baqarah ayat 233 kita pun guna lah. Konvensional kau apa pun ada dah. Nak beli ke kedai, beli rumah, beli kereta, beli minjai lah, minjai biasa minjai, gadai tanah, gadai apa dah. Ada juga kalau dibayar habis, beli balik lah benda tu. Jadi benda tu kadang-kadang okey lah, tak apalah. Sekarang ni kalau untuk musafir tak ada orang, tanda dia beri barang sesuatu dah. Ni barang kawan ni, barang saya ni, buku ke, beg ke, kereta ke, motor ke, ikut lah. Bagi ni saya gadai ni lah. Kalau saya boleh bayar, saya ambil balik benda ni, gitu lah. Gadaian dapat dilakukan dalam keadaan di perjalanan maupun sedang bermukim, menetap di kampung pun tak apa lah. Hal ini selaras dengan hadis riwayat Bukhari 1992 dan Imam Muslim 1903. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi. Dan menggadaikan kepadanya baju besi. Jadi ishtara dah, Nabi beli makanan itu, beli dengan hotel kali dah. Beli makanan tak boleh bayar lagi. Jadi gadai baju besi dulu dah. Gadai baju besi ni bayar lepas ni makanan. Orang yang menggadaikan barangnya boleh membatalkan barang gadaiannya sebelum menyerahkannya. Dah. Dia nak pinjam duit, nak pinjam makanan, nak beli apa ke. Nak pinjam duit ke. Sebelum serah tu tak jadi dah. Biar tak jadi . Jadi batal sebelum serah barang gadai. Tak jadi pinjam duit, ada orang beri duit ke, tak payah pinjam ke, maka itu boleh batal sebelum serah lagi dah. Yang ini ia dapat membatalkan transaksi gadai sebelum menyerahkan barang yang ingin digadaikannya. Kerana Allah SWT firman, farihanun maqbudah. Artinya maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Maksudnya pegang maqbud. Maksudnya dia pegang molek dah.
Betul serah lah maksudnya, betul-betul serah. Surah Al-Baqarah ayat 263. Orang yang menerima gadainya tidak menangguh kerosakan barang yang digadaikan. Orang terima gadah tu, tak boleh dah bagi gadah hak rosak, beri kereta punuh, beri sikap punuh ni. Kecuali jika kerosakan itu disebabkan oleh kelalaian orang yang terima gadainya lah. Dah. Dia bawa semata, accident lah. Tak boleh salah ketua yang bagi gadah kereta lah. Sebab dia sendiri cuai. Rasulullah SAW bersabda, la yaghlaqur rahnu min sahibihi, lahu ghunmuhu wa alihi ghurmuhu. Barang siapa yang digadaikan tidak boleh dihalangi dari pemiliknya. Baginya setiap keuntungan yang dihasilkan dan ia yang bertanggungjawab apabila ada kerugian atau kos. Nah. Jadi setiap untung lahu ghunmuhu wa alihi ghurmuhu. Bagi dia untung dan bagi dia rugi, terima masing-masing, berhak terima lah. Apabila orang menerima gadai yang baru menerima sebahagian dari wang tebusan, maka barang yang digadaikan tidak berhak dikembalikan sedikit pun, kecuali jika sudah diselesaikan seluruh pembayaran. Jadi bayar hutang ni sebahagian lah, bayar separuh. Barang yang digadaikan tak berhak dikembali lagi lah, tak boleh ambil lagi selagi tak bayar penuh. Seluruh bayar penuh ni, hutang 100,000, beri kereta, gadah kereta. Orang itu pakailah kereta tu selama sebulan ke setahun tu. Dia pun bayar sikit-sikit tak sudah. Selagi tak sudah bayar rest 100,000, maka dia tidak boleh ambil kereta dia balik lah. Dah. Kena selesai habis baru boleh kereta balik. Dah. Itu style gadaian. Yang ketujuh, al-hajar. Larangan menggunakan kawan sendiri. Maksud guna sendiri apa ni? Jadi, ada orang tertentu ni tak boleh guna duit dia sendiri. Al-hajar ni, larangan guna orang sendiri ni boleh dilakukan terhadap orang. Orang ni tak boleh guna duit. Pasal dia tak pandai urus diri dia. Pertama, anak kecil. Budak 53 tahun, 45 tahun. Tak kerti apa-apa pun. Dia beli guna duit dia sedia. Dari bank ke apa-apa tak boleh. Mudah ditipu. Yang keduanya, orang gila. Orang gila pun kalau bank dia dalam sejuta pun tak boleh suruh dia guna orang. Dia beli mengarut. Dia ada orang bertanggungjawab jaga harta dia. Yang ketiga, orang bodoh yang menghambur-hamburkan harta tanpa perhitungan. Orang bodoh, dia ni beli benda mengarut. Kalau saya beli mercon berpuluh ribu bagaimana. Ada orang-orang ni pun mesti disekat supaya tidak membazirkan harta dia. Allah SWT berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Artinya janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang dulu sempurna akalnya. Sebelum sempurna akalnya lah. Harta mereka berada dalam kekuasaanmu yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi jangan kamu beri, wala tu'tu sufaha. Jangan bagi pada orang bodoh ni amwalakum. Ya, harta kamu. Harta yang kamu jaga lah. Yang jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi jangan serah bodoh-bodoh ke budak kecil ke, siapa yang bazir beli benda tak berfaedah. Atau secara umum lah, kalau dia ada harta. Kita sebagai bapa pun kena ajar anak kita lah. Jangan kena nasihat sama, jangan biarkan anak kita beli benda mengarut. Beli bedil bola dah. Percun bola dah. Beli benda-benda yang membahayakan dia dah. Siapa keputus tangan, tak mau beritahu, tak bahaya. Budak-budak kita. Jadi benda-benda tu, beli rokok, beli apa, kita kena pantau lah. Budak-budak ni tak kerti apa. Orang beli rokok juga lah. Orang isap dada juga. Orang isap vape juga. Mengikut kejayaan. Ayat seterusnya dah. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُلَّ فَهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Artinya jika kamu berhutang itu orang yang lemah akalnya dah. Orang berhutang lemah akalnya. Atau lemah keadaannya. Atau dia sendiri tidak mampu merencanakannya. Bodoh dah. Maka hendaklah walinya, ayah dia, kau cerdik tu, menguruskan, merencanakan dengan jujur dah. Surah Al-Baqarah ayat 202. Jadi kalau orang itu hutang kau beli gapo, kau dia sendiri urus, orang bodoh, jadi kita kena urus hidup dia. Jadi dengan dia buat kerja bodoh lah, jual beli mengarut. Dalam ayat ini Allah SWT beritahu bahawa orang yang lemah akalnya diwakilkan oleh walinya. Kita ni biasanya umur bawah 18 tahun, bank ke gapo kau,
Maksudnya ayah lah jaga dah. Tambah haji ke apa lepas 14 tahun. Dia urus diri dan mak ayah tak boleh guna lah. Tak boleh urus duit. Ini undang-undang sekarang lah. Tapi maksudnya hampir sama lah. Kita lebih kurang mazhab Hanafi yang 18 tahun ni. Mazhab lah. Itu 15 tahun. Apa-apa pun yang pentingnya matlamat tercapai, iaitu orang-orang bodoh tidak boleh urus hartanya sendiri. Takut membazir pada perkara tidak diperlukan olehnya sebenarnya. Jadi diwakilkan oleh walinya, ayah dia apa-apa dalam mempergunakan harta mereka. Inilah dimaksudkan dengan hajar. Dalam ayat lain Allah Ta'ala firman, وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk berkahwin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka cukup cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Jadi anak yatim budak ni ada harta, mak ayah dia tinggal harta, ada harta pusaka. Cukup umur, maksudnya kahwin cukup umur dia. Tak kahwin lagi ni, ceritanya cukup umur, sekedik dah. Dia cukup umur, uji. Serah dan uji, lepas tu serah harta pada mereka lah. Apa-apa sekedik sungguh dah, baru serah harta, bayar urus diri harta. Soal ni saya kenal. Ayat ini menerangkan bahawa orang yang belum pandai melihara harta mereka tidak boleh diberi harta miliknya dan dihalangi dari menggunakan harta sendiri. Kita halal dia daripada guna harta sendiri. Yang keempat, orang yang bankrupt, yang punya banyak hutang dan hartanya tidak boleh melunaskan hutangnya. Ini orang yang keempat yang dihajar. Maksudnya kita sekat daripada guna harta dia. Kita beli benda-benda besar, fire dah, rumah dah besar-besar, lepas tu tak boleh bayar, jadi bankrupt. Jadi orang ni kita pun kajian kena hartanya kena sekat. Dah. Dia tak boleh benda-benda lain, kena bayar hutang. Imam Malik beratkan dari Umar dahulu yang berkata Al-Usayfi atau Usayfi Al-Jahini. Al-Usayfi Al-Jahini memiliki hutang yang banyak lah, dan ia tidak mahu membayarnya atau menunda-nunda pembayarannya hingga hutangnya semakin berganda-ganda dah. Oleh kerana itu, barang siapa yang memiliki ketagihan hutang padanya, hendaklah ia datang esok hari. Kerana kami akan menjual harta yang dimilikinya dan membahagi-bahagikannya kepada orang-orang yang memiliki tagihan hutang. Untuk itu janganlah kalian berhutang, kerana sesungguhnya awal dari hutang itu adalah kesulitan dan akhirnya kesedihan. Hutang punya hutang, tak cukup duit, hutang pula, cukup duit, hutang pula. Dah sekali semakin menimbul-nimbul hutang. Maka orang macam ni kena ambil, maksudnya bankrupt dah. Kena ambil rumah dia, kereta dia, jual habis, duit tu bayar hutang. Kelima, orang yang sakit kuat yang dikhawatir meninggal dunia tidak boleh menggunakan lebih dari sepertigaannya. Dihajar, disekat juga, ialah orang yang sakit meninggal dunia, dia tak boleh guna lebih daripada sepertiga hartanya, sebab 2/3 hartanya kena serah kepada waris dia dah. Dia tak boleh dia guna nak sedekah kau, nak beli benda lain kau. Dekat nak mati dah. Masalah ini sudah diuraikan dalam hadis riwayat Bukhari 1233 dan Muslim 1638. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang berkata, pada peristiwa Haji Wada', haji perpisahan tu, Rasulullah SAW datang menjengukku ketika aku sedang mengalami sakit ternak, sakit berat lah. Tengok Sa'ad bin Abi Waqqas kan. Aku berkata pada baginda, sungguhnya aku sedang mengalami sakit ternak lah, sakit berat ni. Dan aku memiliki harta banyak harta. Sementara ahli warisku hanya seorang saja, itu anak perempuanku saja. Apakah aku boleh menyedekahkan 2/3 hartaku? Baginda menjawab, tak boleh. Aku bertanya lagi. Lalu baginda melanjutkan. Sedekahlah 1/3. Minta separuh. Tak boleh juga. Nabi kata tak boleh lah. Lepas tu sedekahkanlah 1/3. Nabi kata. Lalu baginda melanjutkan, sedekahlah 1/3 dan 1/3 itu sudah cukup banyak. Kerana bila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mencukupi, itu adalah lebih baik bagimu dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengharapkan pemberian orang lain. Jadi anak ni biar memang siapa kau tidak berharap. Harap derma ke lain dah. Sedaya payah cari duit sendirilah. Kalau terpaksa benar baru kita bantu kan. Kalau tidak tak, kita bapak ke apa ni, cari harta sendiri, cari harta untuk anak-anak lah.
Begitu juga kalau anak tu kaya dah, mati mak ayah, daripada dia bagi sedekah pada orang lain, tahfih ke apa sekalipun, biarlah 2/3 tu dia kena serah kepada waris dia dah, walaupun kaya dah. Kerana waris dia tetap berhak. Harta dia tu, harta kita ayah ni berhak dipakai oleh anak dia. Okay, yang keenamnya, hajar yang dilarang guna harta ni, itu hamba sahaya, hamba abdi lah, yang tidak diizinkan padanya berdagang. Anak kecil, orang gila dan orang bodoh yang belum sempurna akalnya tidak sah membelanjakan hartanya. Sedangkan orang yang bankrupt boleh membelanjakan hartanya untuk keperluannya, tetapi tidak sah membelanjakan hartanya lain. Maksudnya terpaksa lah, perluannya makan minum, kita kata. Sedangkan orang yang sakit ternak yang dikhawatirkan meninggal dunia, apabila dia menggunakan hartanya, maka ditangguhkan sampai ada persetujuan ahli waris sepeninggalannya. Sementara penggunaan wang yang dilakukan hamba sahaya untuk tanggungannya diakui setelah ia merdeka. Hamba abdi ni tidak ada milik lah. Dia tidak ada hak milik harta. Duit orang bayar biar apa-apa, asal-asalnya milik tuan dia lah. Kecuali dibenarkan untuk dia lah. Jadi kalau biasanya hamba ni punya tuan dia lah. Kecuali tuan dia bagi apa-apa dah. Lepas tu orang sakit ternak, nak beli apa kau tak, nak sedekah apa pun, tanya anak beranak ahli waris dia dah. Ahli waris yang berhak terima harta pusaka tanya dulu sebelum dia sedekah kuat-kuat ke apa dah. Okey, yang ke-8 akad damai. Sulh, akad damai dah. Akad sulh damai sah dilakukan berdasarkan pengakuan terhadap harta. Contohnya pengakuan orang yang tuntut terhadap suatu harta dan ia mengakuinya, atau pengakuan orang yang mengaku berhak atas suatu harta yang dimiliki oleh orang lain. Dah. Tanah dia juga kau apa dah. Nak damai tu panggil sulh, akad damai. Tuntut ni tanah dia juga dah. Ni kereta dia juga. Kereta jarilah tanah biasa berlaku dah. Ni milik dia juga. Allah Ta'ala berfirman wasluh khair, dan perdamaian itu lebih baik. Surah Nisa 108. Apa-apa pun cari yang terbaik dah, bincang. Bukan kerah dah. Time-time kita ni berkritik. Netizen tak? Mudah berlaku dah. Ni pula ada suruh pergi pergi jihad dah. Kajak agata dah. Bagus dah suruh tu dah. Tapi pertimbangannya banyak dah. Tak lalu berapa negara lalu tu. Jitah-jitah ni nak. Tentera ni bukan main-main dah. Jadi tentera ni dia kena perbincangan sehingga boleh lalu kawasan-kawasan tertentu sehingga bolehlah. Tak apalah nak suruh kritik, tapi tidak semudah yang kita netizen lah. Mudah belaka ni fikir tak. Tak jadi kajian ni mudah belaka apabila orang di atas ni payah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulha. Harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Artinya akad perjanjian damai ni, akad sulh ni. Akad damai itu boleh dilakukan kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan halal dan yang menghalalkan haram. Tak boleh juga dah. Damai tapi nak suruh istirah kuih harai ke apa tanpa yalah. Secara umum tak boleh lah, tapi secara perincinya kena bincang lah. Tidak semudah yang kita sangka lah. Semua kaum muslimin wajib memenuhi syarat yang mereka lakukan. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Tak boleh lah. Suruh minum arak, suruh buat menghalalkan arak ke apa tak boleh. Ayat Tirmizi 1305 dan ia berkata hadis ni hasan sahih. Akad sulh ni, akad perdamaian ni terbahagi pada dua. Pertama, akad pembebasan sulh ibrah. Yang kedua, akad penggantian sulh mu'awakah. Nantilah. Jadi akad pembebasan sulh ibrah dan akad penggantian. Okay, akad pembebasan adalah mengurangi sebahagian hak yang dimiliki terhadap orang lain. Dan pengurangan ini digantungkan dengan syarat tertentu. Jadi, nak bebas, nak selesai hutang ni, potong ni. Macam JPJ dah. Asal kena bayar 300, potong 1,5. Dengan anggapan, orang tu boleh bayar, dia bayar segera.
Sedangkan akad penggantian adalah memindahkan hak yang seharusnya ia milik kepada orang yang lain. Pada akad seperti ini berlaku berhukum terdapat dan jual beli. Nah, sepatutnya orang itu pindah hutang kepada orang yang lain. Seperti adanya khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Nah, pilihan kita pilih nak jual beli ni. Muktamad beli ke tak mahu beli ke? Ataupun khiyar syarat. Nah, dah ada syarat dia. Dan pengembalian pengganti hak yang mengandungi kecacatan. Jadi, boleh kalau ada cacat, berapa lama dah. Warranty kita kata dah, warranty untuk atas balik untuk baikinya. Seorang dibolehkan untuk membuat atap rumahnya melebar ke jalanan. Asalkan tidak mengganggu orang-orang yang melaluinya dah. Dulu, rumah ni cerita rumah zaman dulu apa-apa. Nah, kalau jauh-jauh tu benda lain lah. Pokok ke apa dah yang ganggu dah. Tapi dulu kak nak lalu celah-celah tepi tu takut belaga kepala orang kak buat rumah hendah-hendah kak. Ganggu lah. Atap je boleh ganggu dah. Dalam hal ini tidak boleh dibuat pada lorong jalan dimiliki bersama kecuali dengan izin setiap pemilik lorong jalan itu. Dah. Buat atap buat apa sehingga ganggu jalan tak boleh kecuali semua orang lalu jalan tu kena berizin. Masalah ini jelaskan hadis Rasulullah SAW bahawasanya beliau memasang pancuran air di rumah pakciknya Al-Abbas. Pancuran itu berada di atas jalan menuju ke masjid Rasulullah SAW. Hadis Ahmad dalam musnadnya dan Hakim. Jadi pancuran air itu jalan nak pergi ke masjid Nabi. Jadi kalau orang tak komen, tak query, tak apa dah. Kalau ada komen query, ganggu orang lain, tak boleh. Dari kebolehan memasang pancuran air itu dikiaskan kebolehan yang lain yang serupa dah. Jadi benda lain itu kias lah. Selagi tidak ganggu, tak ada orang repot, tak ada ganggu, boleh lah dah. Duduk kita Al-Kifayah. Namun jika bangunan itu sampai membahayakan orang yang melaluinya atau melampaui sampai batas rumah orang lain, ganggu hak orang lain, maka dilarang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Artinya dilarang membuat bahaya terhadap orang lain dan membalas bahaya yang dibuat oleh orang lain. Bahaya lah. Bahaya terhadap orang lain dan balah. Gini, bahaya la darara tak boleh buat bahaya pada orang lain, wala dirara tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Dah. Orang lain buat jahat kita, buat masalah. Dah, tak boleh sakit pada kita. Hadis Ibnu Majah 2340 dan 2341. Dibolehkan membuat pintu rumah di lorong jalan dimiliki bersama. Dan dilarang menutup jalan kecuali atas persetujuan pemilik lorong lain. Janganlah kita betul-betul lalu tanah kita sekak. Sehingga orang nak lalu pun tak boleh menyusahkan orang lain. Jadi benda ni kena timbang tara perbincangan lah. Sekadar kitab saja ni banyak lagi dah. Kitab ni hanya ringkasan. Dalam masyarakat ni banyak kena bincang. Bukan betul salah halah saja, terutama melibatkan muamalah yang perlu pada pertimbangan banyak perkara dah. Bukan semudah kita kata boleh tak boleh saja. Okey, yang ke-9 al-hiwalah, pemindahan hutang. Pindah hutang, boleh tak? Okay, syarat hiwalah pindah hutang ni ada 4 perkara. Pertama, persetujuan orang memindah ke hutang. Muhil. Orang nak pindah hutang, dia punya sendiri nak pindah hutang. Jangan orang lain suruh pindah dah. Dia sendiri tak setuju, tak boleh lah. Nah, si A ni ada hutang dengan si B ni. Tiba-tiba si C nak ambil dia. Hutang lah, biar dia bayar. Jadi, si B tak setuju, tak boleh lah nak. Si A berhutang dengan B. Ada hutang ni si A lah, si A ni tak setuju pun orang lain suruh kati si A kata. Tak boleh lah. Dasar pembenaran akad hiwalah ni, pindah hutang ni, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 2166 dan hadis Sahih Muslim 1564. Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlu'ul ghani zulmun, fa idza utbi'a ahadukum 'ala maliyyin falyatma'." Artinya menunda-nunda pembayaran, lambat-lambat bayar ni bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Zalim lah. Boleh ada duit tak. Tapi nak bermewah dan tidak mahu bayar hutang tu. Itu zalim. Dan jika tagih hutang seorang dari kalian dipindah kepada orang yang mampu, maka terima dah. Kalau orang mampu terima, dia pindah hutang. Pindah si ni kaya, anak beranak dia. Si B kata, itulah biasa bayar hutang dah. Terima lah. Dan orang yatim tu setuju lah. Dalam hadis lain dituturkan, idza uhila ahadukum ala mil'in falyahtal. Jika tagih hutang kalian dialihkan pada orang yang mampu, maka ikutilah.
Boleh lah. Ya. Orang tu setuju. Okey, harta orang pun setuju. Orang kaya pun setuju. Tak masalah. Hadrat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid 2 muka surat 403. Yang kedua, persetujuan orang yang memiliki tagihan hutang, muhtar. Maksudnya, okay, dia nak pindah hutang, orang tu setuju dah. Contohnya, si A berhutang dengan si B setuju. Dah. Dia setuju lah, pindah ke sini. Dia percaya ke si tu boleh bayar. Pindah pada orang yang berat lagi, dia tak percaya lah, gitu lah. Yang ketiga, adanya hutang yang berada dalam tanggungan orang yang dipindahkan kewajipan bayar. Jadi yang betul-betul ada hutang lah. Benda tak jelas tak boleh. Kata 100,000 hutang, wajah berapa 100,000 orang. Yang keempat, persamaan keadaan atau nilai antara hutang yang dipindahkan dan hutang yang berada tanggungan orang yang dipindahkan padanya kewajipan bayar, baik dalam jenis, macam tempoh pembayaran dan batas akhir pembayaran. Dia kena cerita berapa ratus ribu kau pindah banyak mana dah. Dengan pemindahan hutang ini, maka kewajipan orang memindahkan hutang menjadi gugur. Orang yang pindah hutang tu, pindah dia berhutang, contohnya si A berhutang ni, si A ni serah pada si C, masa pindah hutang dia tak. Jadi dia tak bayar wajib hutang lah, jadi si C lah yang wajib bayar hutang ke B ni. Gitulah cerita pindah hutang ni. Hiwalah. Sekarang tu lah dulu dah. Banyak lagi dah kira dah. Ini melibatkan muamalah dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.